Bayangkan apabila kita sedang bermimpi, kita sebenarnya sedang menjana tenaga. Ya betul, dari tidur sahaja. Dengar macam mustahil? Di sinilah lahirnya idea inovasi saya. Hai, nama saya Charini dari Sekolah Menengah Kebangsaan Common Typing. Pada hari yang ceria ini, saya ingin memperkenalkan produk inovasi saya, Zilectro. Setiap malam semasa kita tidur, tubuh badan kita menghasilkan haba, pergerakan, pernafasan dan getaran degupan jantung. Namun, tenaga-tenaga ini dibazirkan begitu sahaja. Jadi, saya tertanya-tanya, mengapakah kita tidak memanfaatkan tenaga-tenaga tersebut? Zilectro ialah sebuah sistem tenaga pintar yang menggunakan tilam berteknologi tinggi. Tilam ini mempunyai lapisan termoelektrik yang menukarkan haba badan kepada tenaga elektrik. Lapisan piezoelektrik yang menukarkan tekanan dan pergerakan kepada tenaga, serta sistem kecerdasan buatan yang mengurus dan menyimpan tenaga secara automatik. Walaupun tenaga yang dihasilkan setiap malam tidak begitu besar, ia cukup untuk kegunaan harian pengguna. Tenaga yang disimpan boleh digunakan untuk mengecas telefon pintar, menyalakan lampu dan kipas bilik tidur tanpa memerlukan bekalan elektrik tambahan. Lebih menarik lagi, kecerdasan buatan dalam sistem ini turut akan memantau corak tidur dan penggunaan tenaga pengguna. Ia akan menyimpan tenaga berlebihan di dalam bateri pintar untuk pengguna menggunakannya semasa diperlukan. Sekiranya berlaku gangguan bekalan elektrik, tenaga simpanan ini boleh dijadikan sumber kuasa kecemasan. Tambahan pula, inovasi saya ini turut menyokong SDG 7, tenaga mampu milik dan tenaga bersih, SDG 9, industri, inovasi dan infrastruktur, SDG 11, bandar dan komuniti mampan dan akhir sekali SDG 13, tindakan terhadap perubahan iklim. Untuk pengetahuan anda semua, inovasi saya ini tidak bertujuan untuk menggantikan panel solar, tetapi menjadi pelengkapnya. Bagi saya, Zilectro bukan sekadar tilam pintar, tetapi pembantu tenaga peribadi yang memanfaatkan walaupun perkara sekecil seperti waktu berehat. Semasa pengguna tidur nyenyak, tilam ini bekerja secara senyap untuk menjana, menyimpan dan mengurus tenaga untuk digunakan. Dari perspektif saya, seorang wira inovasi tenaga bukanlah orang yang menghasilkan sesuatu yang hebat daripada perkara yang luar biasa, tetapi orang yang mampu melihat nilai dan potensi pada perkara yang dianggap biasa. Zilectro, tidur lena menghidupkan dunia. Sekian, terima kasih.